Bang, list lighting budget portable Amaran Ace 35C. One of the best saya boleh cakap portable. Portable lah. Dia kecil macam ni, tapi dia punya wattage tu sangatlah kuat. Ramai yang orang pakai untuk buat travel mana-mana. Ni antara salah satu yang saya suka, and kita orang pun promote lah benda ni. So boleh, kalau nak beli boleh tengok kat link TikTok kita orang. Kita ada offer persen Ada, betul, yes. Kita ada collaboration So lah. kita ada collaboration dengan Aperture Amaran Aperture Malaysia. So kalau nak beli ni boleh check out dekat link korang. Ada tekan je link tu, memang akan dapat member code terus lah, 10% off tak silap saya. Ni portable lah. Ni yang portable. So bawa mana-mana. And very powerful pun. Boleh letak atas kamera, boleh letak kat atas tripod. Tapi kalau orang cakap pasal portable tu fleksibel. Kalau orang ting besar bagi dia ni pun besar ni bagi pun ni 60 access. ini pun portable juga. Okay, ni Okay. 60 access Ni Kita orang tak jual tak jual. Ni 60 access. Kita orang bukanlah kedai yang menjual. Kita orang just basically promote lah. So boleh apa-apa boleh check link kita orang lah. So ini 60 access yang kita orang pakai selalunya. Ini untuk buat travel mana-mana. Tapi ada lagi murah kalau yang X saja. Bicolor X ni JC. So color ni ada RGB lah, basically senang cerita RGB lah. Dulu kita orang pakai brand lain, tapi sekarang kita pakai Amaran ni sebab kualiti Amaran ni sangat bagus. Terutama ni Ifan di DP dia cakap skin color. Itu benda yang macam, Kalau tengok video yang kita orang lama pakai yang lama, yang ni lampu yang pakai Amaran. Sekarang ni lampu tu Amaran lah. Amaran ni adalah basically, kalau dalam industri Aperture tu memang orang kenal lah. Aperture tu Aperture lighting yang memang one of the best. Untuk filem pun pakai Aperture juga, one of the best Kat filem Malaysia pakai Aperture. Exactly, saya ya. tengok. Memang Dan ramai Sky je. Panel lah. Sky Panel tu, Sky Panel. Ari Sky Panel tu cerita lain lah. Even MV Malaysia pun pakai Aperture juga. Aperture. Tapi Amaran ni pun diorang Dia pakai ada adik dia. Ni adalah basically Macam saya dengan Ifan lah, adik-adik. Ini Aperture, saya Amaran lah. Cik, kita ada Aperture juga. Yang lama waktu Tapi ni heavy production lah. Amaran portable. Ah, Kita suka dengan portable, quality, wattage yang tinggi. Yes. Memang really suits whatever we need to produce lah, basically untuk production kita. Dia agak mahal sikit compare dengan kompetitor lain. Tapi there's a reason lah, macam saya Yes. cakap. Macam kita dah kata, bang nak beli A700 ke nak beli A74, take 8 bit, 10 bit lah. Itulah, you pay a bit more tapi you dapat apa yang you dapat.